Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Wolf Logan bersama saya Wolf Logan. Pada kali ini bersama lagi kita dalam sebuah lagi penerokan urban yang merepek. Di mana? Di Kuala Lumpur, di deretan kuartus lama. Saksikan. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Assalamualaikum. Terdapat banyak rumah di sini. Itu nampak macam dalam compound yang sama, tapi sebenarnya bukan. Ada pagar yang dah roboh. Dekat atas sana pun ada. Tak tahu nak masuk mana satu. Jadi memandangkan saya berhenti di depan ni, saya letak kereta di depan ni, mana kita rakam rumah ni. Saya dah round tadi di sekeliling jalan sini kan. Tengok rumah dia lebih kurang apa. Nah, ni pun sama. Ni sebenarnya compound yang berbeza, kawasan yang berbeza. Ni pagar. Tak tahulah dia orang nak buat apa, renovation ke ataupun tanah-tanah ni nak dibangunkan semula ke apa kan. Cantik. Binaan tahun 60-an, 70-an. Mari kita masuk. Sekarang dah selesai rakaman masuk dalam. Kita pergi ke tengok struktur binaan luar pula. Assalamualaikum. Kalau saya rajin, saya akan cari rumah lagi satu lah. Sebab apa? Binaan lebih kurang kan. Ni mungkin bahagian pintu depan. Pintu apa? Lipat. Besar ruang tamu . Kita keluarkan lampu kita. Tapi dia punya bahagian. Okey, saya ingatkan tabletop dia dah renovate. Senang. Lagi sekali terkejut yang keluar. Saya ingatkan bahagian tabletop dia dah renovate, tapi bukan. Dia tabletop yang asal ni. Cuma tile ni. Tile ni dia mungkin dia dah tukar kan. Tu. Ini yang baru, ini yang asal. Banyak rosak, terbakar ni. Ingatkan ada apa? Mungkin bahagian garaj tu kan. Assalamualaikum. Mungkin dulu bilik pemandu. Pemandu on call kan. Bos cakap nak gerak. Allah Allah. Maaf. Dapur. Saya ingat ni bilik pemandu. Kalau bilik pemandu takkan dia dekat dengan apa? Dapur kan. Ni bahagian dapur lama ni. Mungkin ni bilik orang gaji ataupun tukang masak.
klasik toilet dia. Ni dapur dia. Mana ni bilik orang gaji rumah-rumah yang atas. Mana ni mungkin betul garaj. Sebelah ni bilik orang gaji. Ni dapur mungkin zaman dulu, tak tahulah. Dia bezakan dapur kan, dapur luar dan dapur dalam. Dapur luar tu mungkin untuk masak, ini untuk macam dry kitchen untuk simpan barang-barang, penyediaan barang-barang basah. Tile dia. Ish, benda. Ni rak yang sama saya pernah jumpa dekat Ampangan, Banglo Sri Landak. Klasik ni. Oh, maaf, keluar sekalian. Assalamualaikum Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Ni pasti tempat apa ni? Okay, tempat tak barang. Lawa tingkap lah. Oh, tangga sini syok. Dia tak terus mencanak kan. Dia ada bahagian demi bahagian kan. Tak ada, dia terus curam naik ke atas tinggi. Berhati-hati yang keluar. Oh, ni rak. Mesti ada penutup ni. So, ada tempat apa tu? Blocker apa nama ni dah. Ni, tak nak pintu tu ke dalam kan. Oh, bahaya. Bahaya, papan-papan tau. Sama ada orang tarik sampai tercabut ataupun memang dah roboh kan. Oh, bahaya. Tengok, tile apa? Bukan tile, dia macam pelapik vinyl zaman dulu. Nak sentuh dengan tangan takut. Makhluk suka ramai, lipas. Oh, ni bawah. Oh, itu kalau mandai tarik tu, boh kena muka. Macam aku kena dekat Seremban tu. Confident tarik. Ingatkan nak tengok lah apa benda dalam kan. Sekali, bam, kena muka. Oh, dia sendal. Mungkin dulu masa kerja-kerja pembersihan, kerja-kerja duduk sini kan, lepak, panas. Ni, tak tahu. Saya syak ada orang baling batu kan. Swiss ni baru. Mungkin dah ditukar masa dia rosak apa kan. Tengok. Ni baru mungkin dalam tahun 2000-an. Ini lama, 70-an ni. Maaf. Tengok, water heater punya Swiss. Tak
tahu dia tapak tangan kotor ni kan. Sama dia bekerja punya ke apa. Jamban semua dia hilang lah. Batap pun tinggal dalam tembok dia. Dia punya porcelain tu dia hilang lah. Bagi atap dia nampak masih elok, macam elok lah. Ni pun sama, lantai dia guna vinyl lama tu, dia punya corak-corak kan, tak adalah dikosong kan. Ni aircon ni mungkin kemudian dia tutup kan, sebab dia tak guna aircon. Ni bilik 1 2, atas 2 dia. Lepas tu bawah dia. Tengok tu, bubasan. Ya, buah apa? Buah ketapang. Sumber makanan bawang. Cantik ni. Sampai di sini sajalah perkongsian saya pada kali ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Sampai berjumpa lagi dalam penerokaan urban yang lain. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye bye. Cantik kan rumah?